Halo kawan, video ini saya akan ajar korang macam mana paikikan ini kipas siring. Dia apa masalah? Sebenarnya dia sangat slow. Dia sangat lambat lah. Bawah tak rasa banyak angin lah. Jadi macam mana paiki? Ini kipas yang jenis AC motor. Sekarang kami tengok atas. Biasa buka ini cover. You akan nampak ini capacitor. Okey. Ini capacitor. Biasa dia rosak lah. Biasa dia rosak. You kena tukar ini. Sudah okey. Tengok dia berapa UF. Tukar saja. Buka skru. Cabut wayar. Ikat wayar capacitor. Dan ikat itu skru. Pasang balik. Setelah pasang, sila tutup balik cover. Jika nak tahu lama punya capacitor atau rosak ke tak ada, sila guna multimeter atau capacitor meter lah. Itu UF punya meter. Sekarang saya sudah buka balik. Dia akan pusing semakin cepat. Korang tengok. Dia semakin cepat. Banting dahulu.